Dekat bahagian peha ni, pangkal peha ni, ada macam warna biru, lebam. Saya cuba nak bangun. Sampailah satu ketika ni, bunyi dengusan tu makin lama makin kuat tau dekat kiri dengan tegak tangan kanan saya, telinga. Hujung-hujung sayup je saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi azan. Dan waktu tu baru mata saya ni terbuka luas dan saya nampak keadaan bilik saya waktu tu. Uish. And rasa penat tau, rasa penat, rasa sakit, and rasa macam geleman, macam tu, rasa macam tu. Dan saya pun bangun. Saya bangun, saya nak turun daripada katil tu, memang rasa letih, rasa lesu. Dekat bahagian peha ni, pangkal peha ni, ada macam warna biru, lebam. Lepas tu tengok dekat bahagian betis kanan pun ada. Ish, mana datang pula lebam-lebam ni? Tapi badan memang lesu betul. Bangun.